Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Aziz bin Muhammad Berdin dari Sekian Baru Sultan Sulaiman. Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang buku yang menarik dibaca, iaitu Reka Alam 1 Kehidupan dan Air. Buku ini ditulis oleh beberapa penulis yang amat hebat, iaitu Nurhaliza, Nikia dan rakan-rakannya. Buku ini diterbit oleh Nilam Publication sendiri yang berhad. Reka Alam 1 adalah buku yang direka khas untuk memperkenalkan dunia sekitar pada kanak-kanak, dengan fokus utamanya memperkenalkan dunia akuatik dan kepentingan air dalam kehidupan seharian. Buku ini membicarakan tentang kehidupan yang terdapat dalam air seperti ikan, mamalia marin dan tumbuhan akuatik. Melalui ilustrasi menarik, kanak-kanak dapat memahami tentang dunia akuatik dengan cara yang menyeronokkan dan mudah difahami, serta mengetahui bagaimana kehidupan air saling bergantung antara satu sama lain untuk menciptakan sebagai sistem yang seimbang. Selain kehidupan air, buku ini juga mengupas tentang habitat akuatik yang meliputi air masin dan air tawar. Pembaca akan diperkenalkan dengan perbezaan habitat ini dan peranannya dalam ekosistem. Buku ini turut memperkenalkan konsep rantaian makanan akuatik yang menjelaskan bagaimana haiwan dan tumbuhan di dalam air saling berinteraksi dalam suatu rangkaian yang kompleks. Kanak-kanak akan belajar tentang hubungan simbiotik dan bagaimana kehilangan satu elemen dalam rantaian makanan dapat menjejaskan keseluruhan ekosistem. Pentingan air juga diterangkan secara jelas dalam buku ini. Air bukan saja penting untuk kelangsungan hidup manusia, tapi untuk semua organisma yang berada di bumi. Buku ini mengajak kanak-kanak untuk memahami betapa pentingnya menjaga sumber air dan bagaimana setiap individu boleh memainkan peranan dalam pemeliharaan alam sekitar. Reka Alam 1 Kehidupan dan Air adalah buku yang amat sesuai untuk kanak-kanak dan remaja, terutamanya mereka yang meminati bidang sains dan alam sekitar. Dengan kombinasi teks yang mudah dibaca dan ilustrasi menarik, buku ini pasti menjadi bahan rujukan yang amat bermanfaat bagi generasi akan datang. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.